Bila penyakit M sampai, penat pula tu memang taklah. Kadang-kadang Nina ni nak masuk dapur untuk masak iftar. Jadi Nina buat ayam ni siap-siap supaya mudahkan kerja Nina nanti. Okey, jom. Semua bahan-bahan ni mudah je. Kita start dengan ayam prap kari dulu. Masukkan serbuk cili, serbuk kari, serbuk perasa, garam sikit, daun kari, minyak dan juga air. Gaul-gaul rata macam tu. Bolehlah terus gaul dengan ayam. Masuk je dalam ziplock macam ni. Lepas tu zip lah cantik macam ni. Okey, kita prap dulu pada suhu biasa. Lepas tu yang kedua, kita buat ayam perap black pepper. Masukkan sos tiram, black pepper, lepas tu serbuk black pepper juga bersama dengan ayam dan juga perasa. Kalau anda suka manis, boleh letakkan sedikit gula, okey. Lepas tu gaul-gaul rata. Lepas tu zip macam ni. Lepas tu biarkan dekat suhu bilik dulu. Lepas tu ni Nina buat ayam perap berempah. Bahan-bahan tu adalah kat situ boleh baca lah ya. Siap blend, tuang. Lepas tu zip elok-elok macam ni. Barulah ready. Terus masukkan dekat kita punya peti sejuk. Perak elok-elok macam tu lah. Biasa nak akan buat je macam ni. Senang Selamat mencuba. Bye bye.